Saya rasa perkara yang penting sekali adalah kita tengok kegemilangan saintis-saintis Islam. Kalau kita tengok seperti ulama-ulama seperti Ibn Rushd atau Ibn Sina dan pelbagainya, Ibn Khawarizmi, semuanya adalah hafizul Quran pertama. Pertama sekali mereka dibesarkan dengan Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran tu, anytime nak jadi saintis ke, nak jadi mathematician ke, nak jadi apa-apa pun, Al-Quran dulu. Betul. Kenapa? Pasal saya rasa satu perkara yang jarang dibincang. Tapi saya cuba sampaikan pada orang-orang yang saya rasa boleh faham apa saya maksudkan. Saya gunakan satu contoh. Mungkin saya cuba bentangkan sedikit. Tentang macam mana nak kita tengok the fluency of a recitation. Macam mana kefasihan membaca Al-Quran tu sebenarnya. Itu sebenarnya menunjukkan kepintaran seseorang. Macam mana dia mengenal huruf. Dan macam mana berapa jauh huruf tu dia boleh nampak. Okay. Dan kalau dia mampu untuk buat lagi jauh, sebenarnya itulah yang membina IQ dan brain cell dalam badan, dalam otak ni. Yang kita nampak macam baca Al-Quran ni just an academic. Bukan. Tapi Al-Quran tu dia mendidik kita punya diri atau kita mendidik kita punya akal sebenarnya. Macam mana kita nak berfikir. Kan? Sebab tu ada orang baca suka melirik. Kenapa baca melirik? Pasal dia tak boleh ingat pun huruf yang selepas ni apa. Tapi kalau dia mahirkan diri dengan bacaan Al-Quran, sehingga kan dia boleh fasih, dia boleh nampak ayat 2, ayat 3, dia dah boleh tenung satu kali tengok dia dah boleh nampak. Dia dah tahu macam mana anticipate. Which means dia tahu macam mana anticipate problems, macam mana dia nak tahu anticipate dia punya future. Betul. Itu menunjukkan macam mana he himself will become a better problem solver in the future.